Rangup, lembut dan chewy, tersangat sedap. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita nak buat kuih bom. Resepi simple, guna satu jenis tepung sahaja. Senang sangat nak buat dekat rumah. Caranya mudah sahaja. Kita perlukan tepung beras pulut. Ini rupanya boleh cari dekat kedai. Masukkan 1 cawan campur 2 sudu besar tepung pulut. Next, ambil setengah cawan air panas dan larutkan dengan 2 sudu besar gula pasir. Lepas tu kita nak tuangkan ke dalam tepung beras pulut kita tadi. Gaul rata dan kita nak ulikan sampai jadi doh macam ni. Ambilkan sedikit doh tu, bulatkan dia dan tekan di bahagian tengah. Letakkan inti. Dia guna inti kacang merah. Boleh letak inti kesukaan masing-masing. Tutupkan dengan tepung dan bulatkan doh ni. Kita nak celupkan dalam air dan salutkan dengan bijan putih. Kulit-kulitkan dia sampai dah salut elok. Next, kita nak gorengkan kuih ni. Tips tak nak bagi kuih ni meletup, goreng guna minyak yang tidak terlalu panas. Minyak tu panas tapi bila kita masuk kuih, buih minyak tu tak berapa nak rancak macam ni. Bila kuih dah terapung, boleh kuatkan sedikit api. Sikit je tau, jangan kuat nanti meletup. Ada pula terbelanting atas siling dapur karang. Kulit-kulitkan dia dalam minyak. Agak-agak dah pirang kemasan cantik macam ni, bolehlah angkat dan hidang. Mana adik-adik yang tak kenal kuih bom ni, kalau nak tahu rasa dia macam mana, macam mochi tapi crispy. Boleh bayang tak? Serius sedap. Senang je buat dia. Jangan lupa cuba tau. Bye-bye.